Ni nak cerita pasal sumut flotilla. Nabi dah pesan pada kita, kalau kau tahu itu Dajjal, jangan sesekali lawan dia. Jangan sesekali pergi dekat dia. Larikan diri. Ini pesan Nabi kepada kita. Tapi kita degil. Takkan kita tak tahu siapa itu Dajjal. Sebab tu pentingnya kita belajar ilmu fitan. Bila kita belajar ilmu fitan, kita tahu siapa Dajjal, siapa Ya'juj wa Ma'juj. Dan bila kita tak nak ambil perhatian ataupun tak ambil endah lah ilmu fitan, sebab tu kita tak kenal siapa itu Dajjal. Siapa Dajjal? Sebab tu kita kena kenal siapa itu Dajjal. Bila kita tak endahkan apa yang Nabi cakap dan kita tak nak kaji, kita tak nak mengaji, itu yang menyebabkan hari ini kita buat ikut suka hati. Sedangkan Islam ni, kehidupan kita ni ada panduan. Kita kena ikut apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi tunjuk kepada kita. Sebab tu penting kita belajar ilmu fitan. Sebab tu bila kita tak tahu siapa Dajjal, maka kita pun rasa macam, oh, aku nak kena bela saudara Islam kita. Yes, memang kita perlu bela, tapi bukan dengan cara macam ni. Kita kena jadi orang-orang yang bertakwa. Sebab kita takkan boleh menang dengan tangan kita sendiri. Kita nak menang, kita kena jadi orang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, barulah bantuan Allah bersama orang yang bertakwa. Barulah bantuan bersama orang Islam. Selagi hari ni kita masih lagi yang pergi ke sana, ada lagi hutang riba. Masih lagi hutang dengan loan riba, beli rumah, beli kereta, beli motor, pinjaman peribadi. Dan kita bercampur bau dengan lelaki perempuan. Dia takkan dapat bantuan Allah. Sebab bantuan Allah ni hanya apabila kita taat pada perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Ini bercampur bau kan. Lepas tu bukan kita pergi atas maksud apa? Nak bela agama, disebabkan parti politik, disebabkan kita ni bendera biru, bendera merah, bendera kelabu, bendera hitam, bendera apa? Kita hari ni. Apa yang kita nak tegakkan? Nabi dah beritahu jangan lawan. Kita tak mampu lawan mereka. Mereka dah siap bagi tahu dah, it's big to fail. Yang boleh mengalahkan mereka hanya hanya Nabi Isa AS. Dan Allah akan bantu kita apabila kita bersama Imam Mahdi. Tugas kita hari ini cari Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan bawa kita macam mana turunnya Nusratullah. Kita tak boleh bersama dengan mereka yang masih lagi bermaksiat, mereka masih lagi yang tak kenal Allah, buka aurat sana sini. Korang dah tengok kan, mereka contoh ada podcast, mereka kongsikan macam mana orang-orang yang ikut tu, wanita-wanita yang bukan beragama Islam, mereka mandi dalam keadaan telanjang. Lepas tu dengan bercampur bau, macam mana korang nak jaga iman korang, nak jaga hati korang. Susah. Dia tak boleh. Sebab tu memang ada hadis akhir zaman, hanya lelaki saja yang akan bantu agama Allah. Maksudnya dia akan berhijrah. Dia akan tinggalkan sistem. Sekarang ni kita duduk sistem apa? Sistem Dajjal. Kita duduk satu sistem yang dibawa oleh British. British ni siapa? British ni lah yang akan menyempurnakan. British, Amerika, sekarang ni Israel yang akan sempurnakan sistem Dajjal ni. Sistem Dajjal. Bukan Dajjal tak ada lagi. Memang Dajjal ni tak zahir lagi. Dia dah ada. Cuma dia tak zahir lagi. Sistem dia dah ada. Mereka dah usahakan banyak agenda-agenda mereka akan buat. New World Order, apa semua. Dah tahu dah. Dan Nabi beritahu, kalau kau tahu itu Dajjal, jangan pergi kat dia. Pasti kau akan ikut dia. Sekarang ni tengok macam mana mereka telah tangkap rakyat Malaysia kan, yang pergi ke sana. Sekarang apa yang kita nak? Sebab kita dapat 40K. Yang dikatakan siapa yang pergi sumut flotilla dapat 40K. Wallahualam lah. Ini apa yang didengari lah kan. Perkongsian yang mereka kongsikan kepada halayak ramai. Wallahualam. Adakah disebabkan duit? Sampai macam-macam lah.
campur lelaki perempuan, nak pergi ke sana, siap main gitar, main muzik. Dia tak akan ada bantuan Allah selagi kita masih lagi buat tabiat-tabiat yang mendapat murka Allah. Nak dapatkan bantuan Allah, kena betul-betul istiqamah, jadi orang yang bertakwa. Yang pergi hanya lelaki. Tak akan tertinggal seorang mukmin pun di atas muka bumi, melainkan mereka berhijrah. Akhir zaman akan adanya hijrah yang dibawa oleh Al-Mahdi untuk macam mana dapatkan bantuan Allah. Bila ada orang bertakwa, mereka sanggup tinggalkan kesenangan, mereka sanggup tinggalkan kediaman mereka, rumah mereka, keluarga mereka semata-mata untuk bela agama Allah dan taat pada perintah Allah. Mereka ni tak akan terbabit dengan riba. Orang yang betul-betul mukhlisin, orang yang benar-benar nak bantu agama Allah ni, dia akan pastikan diri dia tak terbabit dengan riba. Tak akan terbabit dengan maksiat-maksiat. Mereka ni akan bawa balik macam mana sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka taat pada perintah Nabi sehingga turunnya bantuan Allah. Jadi orang macam ni bila mereka bersama satu kumpulan yang dipanggil Gurabah kan, yang diketuai oleh Al-Mahdi, maka bila mereka start hijrah, itu yang Allah akan bagi bantuan. Sebab tu akan turunnya Nabi Isa AS. Sebab tu mereka akan perang sana, perang situ, semuanya ada bantuan Allah. Walaupun mereka ni dalam satu jumlah yang sangat sedikit. Waktu sebelum Al-Mahdi dibaiat, 313 orang saja. Apabila dia telah dibaiat, kalau kita tengok dalam hadis-hadis ataupun ulasan daripada ulama-ulama kita, yang bersama Al-Mahdi akhir zaman, maksudnya orang Islam yang sebenar hanya 12,000 orang sahaja lelaki, 7,000 lebih wanita. Itu je. Wallahu a'lam. Ini apa yang ulama kita kongsikan. Bayangkan, begitu sedikitnya orang Islam yang sebenar. Sedangkan hari ini yang didaftar atas sistem Dajjal ni, orang Islam seramai 2.2 bilion orang Islam. Kau tak silap lah. 2 bilion orang Islam. Bayangkan. Tapi semuanya seperti buih-buih di lautan. Hanya mereka-mereka yang bersama Al-Mahdi. Sebab tu Nabi beritahu, kalau dengar Al-Mahdi dibaiat, merangkaklah. Yang pergi merangkak waktu tu pun tak ramai. Sebab ramai yang terikat dengan kerja, terikat dengan riba, macam-macam alasan akan diberikan. Tengoklah nanti, tak percaya. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita bongkarkan lagi. Kalau korang suka konten-konten macam ni, pasal akhir zaman, dalam ilmu fitan, korang komen dan cerita apa yang korang nak tahu. Ya'juj wa Ma'juj, siapakah Dajjal yang sebenar, apakah sistem yang Dajjal akan bawa, ilmu apa yang akan membuatkan Dajjal ni mengaku diri dia Tuhan. Korang boleh komen dan jangan lupa follow dan tolong sharekan, share video ni. Mudah-mudahan dianya memberi manfaat. Apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.